Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada petang ini kita baru selesai mengadakan mesyuarat pertama Sekretariat Rakyat Bertindak yang saya umum ditubuhkan semasa himpunan rakyat di Sogo pada 5 hari bulan. Ini mesyuarat kali pertama dan ini merupakan satu bentuk gerakan rakyat yang tidak berdaftar, ianya sekadar himpunan tokoh-tokoh tertentu, individu-individu yang mewakili berbagai latar belakang bersetuju menubuhkan Sekretariat Rakyat Bertindak. Anggota Sekretariat Rakyat Bertindak ini berjumlah seramai 40 orang. Dan Alhamdulillah, semua 40 hadir pada hari ini. Attendance-nya 100%. Sekretariat Rakyat Bertindak, SRB ini. Ataupun kita panggil DESAK. DESAK. Ringkas DESAK, iaitu Sekretariat Rakyat Bertindak. Kita akan tumpu kepada isu kos sara hidup yang utamanya, iaitu isu kenaikan harga minyak yang melampau dan kesannya terhadap kos sara hidup rakyat. Ini isu utama Sekretariat Rakyat Bertindak. Selain daripada itu, jika ada isu-isu penting yang lain-lain, Sekretariat Rakyat Bertindak juga akan beri perhatian dan juga akan bersuara. Dan saya cukup gembira sebab yang terlibat ini ramai yang saya kenal, bukan saja mereka-mereka ni ahli pidato, tetapi yang lebih penting berilmu, berkelulusan dan berani. Ini yang penting. Dan Alhamdulillah, semua sebulat sekata seia untuk bangkit berjuang demi rakyat. Kita tak namakan anggota-anggota ni mewakili mana-mana kumpulan. Mereka mewakili kumpulan-kumpulan, tapi kita tidak siarkan nama-nama. Saya pun dalam kumpulan ini sebagai Ibrahim Ali. Itu saja. Begitu juga yang lain-lain. Supaya betul-betul Sekretariat Rakyat Bertindak ni betul-betul memberi makna kepada apa yang dikatakan gerakan rakyat dengan 40 orang anggota. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua, kita putus pada hari ini untuk meneruskan himpunan bantah kenaikan harga minyak ni seperti yang kita buat di Sogo pada 5 hari bulan. Di Sogo, kita ambil maklum dan kita bincang dari postmortem, kita telah ada sedikit kesilapan teknikal kerana kita buat hari Ahad petang. Kebetulan pula dalam mood hari raya. Jadi banyak juga dapat feedback, mereka minta kita buat sekali lagi. Jadi saya nak maklumkan pada hari ini, kita akan teruskan siri himpunan bantah kenaikan harga minyak ini. Selepas ini, 16 hari bulan April, bertempat di depan UTC Melaka, Jalan Hang Tuah, jam 8.30 malam. Ini himpunan bantah harga minyak siri kedua.
himpunan siri ketiga pada 26 hari bulan April, hari Ahad malam, jam 8.30 malam seperti di Melaka. 8.30 malam bertempat di Aman Jaya Central, Ipoh, Perak. InsyaAllah. Himpunan siri keempat, iaitu di negeri Pahang, bertempat di Lurah Semantang, Bandar Lama Temerloh, pukul 4.30 petang di Temerloh. Dan yang kelima, kita kembali ke Sogo. Pada 2 hari bulan Mei, hari Sabtu malam, 8.30 malam di Sogo, 2 hari bulan Mei, iaitu sehari selepas himpunan di Temerloh Pahang. So, berarti ada 4 himpunan bantah harga minyak dalam bulan April ini yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Rakyat Bertindak, insya-Allah. Suka saya nyatakan di sini, dan saya amat gembira, ramai di kalangan tokoh-tokoh sedia mengambil bahagian dan berucap. Saya nak sarai nama pun panjang. Nanti di negeri masing-masing tempat majlis akan diadakan 2-3 hari sebelum akan diedarkan risalah dan boleh tahu siapa yang akan berucap. Dan juga melalui poster WhatsApp, TikTok akan kita terangkan, jelaskan tokoh-tokoh yang akan ambil bahagian. InsyaAllah semuanya yang kita pilih rekod pemimpin yang berilmu, handal dari segi pemidato dan bercakap, lancar dan baik, berilmu, dan juga kita ambil kira juga yang bercakap ini mereka-mereka yang juga latar belakang integritinya bersih, tidak dipersoalkan. Sebab kita nak tentukan gerakan yang dibuat oleh Sekretariat Rakyat Bertindak ini memberi makna dan arti kepada perjuangan yang maha suci ini. Ini bukan politik mana-mana parti, ini bukan gerakan mana-mana NGO, tetapi ini adalah gerakan yang dinamakan Sekretariat Gerakan Rakyat, iaitu kebangkitan rakyat menuntut hak keadilan bagi pihak rakyat yang tertekan dengan kos sara hidup akibat daripada kenaikan harga minyak.